korang? Dah letak benda ni. Assalamualaikum, welcome back to my channel. So untuk video kali ni kita nak buat prank dekat makcik-makcik budak-budak ni yang kita ada lipan. Ni. Lipan ni nampak begitu real je korang. Cuba tengok ni. Satu-satu je. Uish, banyak je tu. Patutlah diletak di sana. Kau Iza nanti. Alamak, apa alamak? Iza nanti keguguran. Apa ada tak sesat kecil? Putus Alung punya ke apa ulat tu namanya apa? Kala jengking ke? Oh, lipat. Apa lah memang jengking? Nak jerit tapi tersedak. Ambil. Muna sini Muna. Okey, Alun nak tanya korang ni apa? Siapa tahu? Dinda apa ni nama dia? Ulat gonggok. Ulat gonggok. Ulat gonggok. Ulat gonggok. Ni ulat gonggok. Ya. Okay, Alun nak tanya antara makcik-makcik tu siapa paling takut dengan ni? Iin. Umar siapa yang paling takut? Angah. Angah. Okey, apa kata Dinda pergi kat Iin, terkejut kat Iin. Okey, nah. Takut? Cian. Sabar Dinda. Dinda sini Dinda. Dinda sini Dinda. Di belakang dia. Sini Dinda. Di belakang dia. Sekejap. Dia tak nampak. Sabar. Dia tak nampak. Okey. Dia. Takutlah. Ini buat-buat angkor ah. Sama gigi. Itulah. Jadi wartawan. Wartawan. Api. Okey, Umar. Campak je, mesti dia terkejut punya. Campak je. 1, 2, 3. Campak Umar. Cepat Umar. Ya. Kau bola tak nampak. Tengah dulu. Umar, tak. Angah geli. Bagi Angah lagi. Cepat datang dekat. Cepat. Pergi ke Angah. Kak Abi. Ini putih hitam. Terperanjat. Apa? Dekat ulat ni. Ni begitu. Dia seorang-seorang berebut. Gili-gili kan? Nak umi. Okey. Abang semua. Ya, betul-betul. Ini. Dinda. Buah putih. Okey. Hitam ni. Okey. Ya, tadi kan Dinda dah. Umar pula. Banyak.
Tak masuk hitam, kena kamera dah masuk. Kena hitam. Kalau tak masuk hitam, Dia letak balik. letak. Mi. Ya, Uma. Mi. Ini yang sikit rambut. Putih boleh ke Siap rambut. Oi. Boleh. Sim. Kita ke sini. Tak kepala. Sini. Seru ada kutu. Oh, jalan. Seru ada kutu. Merah. Putih. Panjang lah cikgu. Takutnya. Iya. Takutnya. Cikgu dia lah. Rumah tu ada siapa? Ada. Rumah tu tak ada orang. Nanti kita anu kat Nekma. Nekma tak tahu kan? Jom. Memang kat mana? Nekma tak tahu. Jom. Putih saja. Kita warna putih. Tapi ni kena rancang betul-betul. Ini kena rancang betul-betul. Ini. Jom. Kita buat kat dalam rumah. Tapi senyap dulu. Alung tengok dulu tau. Tengok dulu keadaan. Nekma tak pakai tudung. Nantilah. Nanti malam Nekma pakai tudung. Okey? Kasih Kak Cik Yan. Sorry. Dah menang baru komunikasi. Tadi dia takut. Sayang, sana jangan kata sayang. Biar je. Alamak. Iza dah pernah masukkan hitam. Yes. Masukkan kita kena bayar. Selawang. Dinda. Sungguh Nekma duduk. Saja jangan kata hitam aku. Ya. Dinda buat macam ni. Merah tu kena masuk juga. Letak ni kat situ. Mangsa kita. Mana? Sayang. Cantik sayang. Balon dia okey ke? Nanti ya? Tak lah. Nanti. Jom. Jelly kelapa. Mak. Jom. Mana? Aku takut aku. Ni dulu. Apa ni? Tak ada apa. Tak ada apa. Ilah Allah. Tak ada apa. Cakap betul. Kenapa? Tak ada duit. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dah kasih Nekma hadiah. Nekma tunggulah hadiahnya. Ini kan yang betul-betul main. Oh, betul-betul lah. Mana? Hujan. Bulan. Nekma ni. Ayo. Belum. Jap. Jangan ketawa. Terkejut pesen tau. Kejap. Tak payah tahu dulu. Terkejut tu jangan ketawa nangis. Jangan. Kejut lah. Kalau ketawa. Kejut lah. Nonton. Kejap lah. Okey. Tak, dia ni belum, dia dah tahu nak kena prank waktu dia. Sebab tu lah dia suka sangat macam gitu korang. Dah letak benda ni dia. Sabar menangis Dinda ni. Oma. Kanan dia. Sayang kena masuk merah. Merah masukkan kotak hitam dalam merah. Oma takut. Merah tu nanti masuk dulu. Sayang. Bagi topat. Topat. Kanan dia. Masa merah dulu tadi? Nak prank. Topa terkejut Topa. Ada.
Janganlah, nanti malam aku penyigau tau. Mak marah tau bodoh. Nampaknya kita sendiri lah Kebut. Boleh ke kebut? Jangan. Paling itu bumbung. Belah dah ke? Lipan Along. Ada bumbung. Alah, ambil lah. Dah sampai ya. Siapa? Sama dah sampai. Umar tak sampai. Kenapa Umar pendek? Ini. Okay, macam tu lah kisahnya. Akhirnya lipan tu berada di atas bumbung. Nak lipat. Kau ingat aku nak sangat ke kawan dengan kau? Aku pun tak nak lah kawan dengan kau.